CK1 Essence ni merupakan salah satu perfume yang terbaru dan ianya merupakan flanker kepada CK1. Actually aku terima perfume ni dari tahun lepas lagi. Sebab apa? Perfume ni sebenarnya aku tak tahu siapa yang bagi. Sampai sekarang ianya misteri dan aku tak tahu. Dan pada hari ni barulah aku berani untuk buka perfume ni. Korang tengok dekat sini, aku tak buka lagi dia punya sprayer ni. Sebab apa? Untuk perfume CK ni dia kena buka dulu, kemudian kita kena pasang sendiri dia punya sprayer, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tutup sahaja macam biasa. And then nampak. Dari segi bau, perfume CK1 Essence ni dia sama je macam CK1 yang original tu tau. Tapi yang version flanker ni dia twist sikit, ada bau macam bau teh. Kat sini aku dapat tangkap bau green tea, mint, lepas tu ada sedikit sentuhan bergamot di dalam perfume ni, guys. Dan bagi aku sangat-sangat menarik lah untuk perfume CK1 Essence ni kerana berjaya keluarkan perfume yang bau macam green tea, guys. Dari segi longevity aku tak boleh lagi nak bagi tahu korang sebab apa, aku baru je berani untuk unboxing perfume ni dan aku baru je tadi try first spray ni. Dan ya, nanti lepas aku full wearing aku akan update semula dari segi longevity. Stay tune, guys.